Parti Progresif Penduduk mendesak polis segera bertindak dengan menahan, menyiasat dan mendakwa pendakwah bebas, Zamri Vinat serta Firdaus Wong atas tindakannya yang didakwa cuba menimbulkan ketakutan jenayah dalam masyarakat. Presiden PPP, Datuk Dr. Logar Balar Mohan berkata, pihaknya memberi tempoh singkat kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan, namun jika gagal, mereka akan turun ke jalanan untuk mengadakan protes bantahan. Mengulas lanjut, Logar Balar berkata keputusan untuk turun ke jalanan dibuat demi memastikan tidak ada individu yang bebas bertindak, termasuk dilihat cuba mengambil tindakan undang-undang sendiri. Ini satu keputusan yang paling serius kita buat. Saya ingin jelaskan juga bahawa kita tak terlibat dengan timbulnya isu kuil yang dibina tanpa izin. Itu bukan isu yang berkaitan dengan kami. Isu kami dengan Firdaus Wong dan Zamri Vinat adalah atas menimbulkan isu-isu untuk menakutkan rakyat dengan mengambil undang-undang di tangannya sendiri, katanya. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai persiapan pilihan raya umum khususnya berkaitan agihan kerusi antara komponen Barisan Nasional, Logar Balar berkata ia ada disentuh, namun tidak mendalam. Katanya, soal agihan kerusi dan sebagainya hanya akan diperincikan bila sampai waktunya atau selepas BN membuat keputusan kelak.